Salah. Hari ni kita akan main soal jawab berkaitan sirah Nabi. Okey. Soalan pertama, siapakah sepupu Nabi Muhammad SAW yang terkenal sangat berani dan sentiasa menyokong baginda? Hamzah. Jawapan dia? Hamzah. Betul! Soalan kedua, apakah nama peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah? Isra Mi'raj. Salah. Soalan ketiga, siapakah sahabat yang terkenal dengan gelaran Al-Siddiq kerana selalu percaya dan menyokong Nabi? Abu Bakar. Betul! Peristiwa Isra Mi'raj berlaku pada malam yang sangat istimewa. Nabi naik ke mana? A. Gunung Uhud, B. Langit dan Baitul Maqdis, C. Gua Hira, D. Masjidil Haram. Betul. Soalan seterusnya, apakah pekerjaan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasulullah? Berdagang. Betul! Soalan seterusnya, siapakah isteri Nabi yang pertama dan merupakan penyokong paling kuat di awal dakwah? A. Khadijah, B. Aisyah, C. Fatimah, D. Hafsah. Guys, jangan lupa tekan link kat bio untuk beli 5 tiket. Percuma 5 tiket. Dapatkan sekarang. Tekan link kat bio. Assalamualaikum. Sambung. Seterusnya, Perang Badar berlaku kerana A. Untuk menawan Mekah, B. Membela kaum muslimin dan pertahankan Islam, C. Untuk tunjuk kekuasaan, D. Hantar rampasan perang. B. Betul! Apakah nilai utama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW melalui akhlaknya? A. Kekuasaan, B. Kesabaran dan kasih sayang, C. Kekayaan, D. Keganasan. B. Betul! Siapakah sahabat yang terkenal sangat kuat dan setia pada Islam sehingga digelar pedang Allah? Khalid. Betul! Seterusnya, siapakah ibu kepada Nabi Muhammad? A. Khadijah, B. Aminah, C. Fatimah, D. Aisyah. Betul! Seterusnya, di manakah Nabi Muhammad SAW dilahirkan? A. Madinah, B. Taif, C. Mekah, D. Yaman. Jawapan dia C. Siapakah isteri pertama Nabi Muhammad SAW? Sayyidatina Khadijah. Betul!